Lambat pula aku hari ini. Inilah padahnya bila berjumpa dengan kawan-kawan sampai pagi. Seru pula yang jatuh tu. Lembab betul lah. Nasib saya teringat tombol plate kereta. Siap dia. Aduh, habis aku. Cik. Selamat pagi ya, Cik. Kenapa ya? Cik memanglah tak tahu sebab Cik buat kampar sudah tinggi. Tapi masalahnya, Cik, saya ni tengah nak cepat, Cik. Bos saya ada meeting lagi lepas ni. Cik kerja apa, Cik? Saya pegawai bank, Cik. Saya tahu Cik sedang sibuk dan terkejar-kejar masa, tapi Cik telah melanggar peraturan jalan raya. Aduh, Cik. Macam ni lah, Cik. Apa kata kalau saya berikan, kita selesaikan kat sini je? Kamu fikir saya siapa? Ya, macam tu, Cik. Macam mana dengan ni? Tak apalah, Cik. Ataupun saya upkan lagi? Boleh. Boleh jalan dah, Cik. Kita selesai lah. Okey, selesai. Thank you. Puan Cherry, apa khabar? Kenapa kamu datang ke balai polis ini? Saya ingin membuat laporan tentang kes yang saya alami pada pagi tadi. Tak apa, Puan boleh duduk dulu dan ceritakan semuanya kepada saya. Okey, terima kasih. Bolehkah Puan menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan kes yang Puan alami berdasarkan masa dan tempat kejadian? Pagi tadi saya pergi ke pasar membeli barang. Jadi semasa saya mau melintas jalan, mau pergi ke seberang, ada sebuah kereta Myvi hitam dengan secara laju dia mencut secara laju dan saya hampir terlanggar. Saya hanya luka sedikit secara tidak terlalu parah sebab saya sempat mengira. Pada pukul 9 di Jalan Nanas. Oh, ini berkenaan dengan kes langgar lari lah ya, Puan? Ya, betul Encik Faiz. Terima kasih atas laporan Puan. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Sila duduk, Mizan. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Saya memang tak tahu, Tuan. Saya betul-betul tak tahu, Tuan. Jadi ini apa? Tak tahu. Lebih baik kamu jujur. Jelaskan semua benda yang kamu lakukan di belakang kami. Semakin kamu cuba sorok, semakin nampak kamu yang bersalah. Macam ni, Tuan. Apa kata kita selesaikan dengan cara lain? Saya betul kecewa dengan awak, Mizan. Di manakah integriti awak sebagai seorang polis? Kenapa ni? Saya adalah pegawai SPRM dan Section 65 mengikut Akta SPRM 2009 adalah salah satu jenayah yang boleh dikenakan hukuman penjara yang berat. Tapi Puan ada bukti. Kesalahan Encik adalah menawar dan memberi suapan Section 17B Akta SPRM 2009. Encik, kalau Encik nak keluarkan duit, biarlah bijak sikit. Encik pegawai bank. Encik sila berdiri, saya akan membawa Encik keluar sekarang. Bagi si pemandu, dia akan dikenakan hukuman digantung lesen daripada memandu. Di samping itu, beliau juga akan dihukum secara tunai di atas kesalahannya dan perkara ini akan menyebabkan terjejasnya nama dia dalam sistem. Tidak lupa bagi polis penggal kuasa, tindakan asal telah merosakkan imej pasukan polis yang sepatutnya menjaga integriti dan keadilan. Mereka berdua telah menyebabkan reputasi organisasi tercemar baik daripada kepolisian ataupun perbankan. Hai Cik, terima kasih salah ada rasa ini termasuk membuat laporan. Terima kasih Puan, sebagai masyarakat saya akan memberikan kerjasama.